korang tak perlulah pakai Toyota Alphard SC sebab bayaran bulanan dia mahal. Tapi korang boleh pakai Toyota Alphard S Type Gold. Dia punya bentuk sama, dia punya function pun sama. Antara yang pertama sekali kita tengok daripada segi depan dia, dia punya kalau spek S Type Gold ni special dia datang dengan 3 LED, dia datang dengan DRL dan juga signal sequencer, ada corner lamp. Kalau S biasa tak ada corner lamp, signal biasa. Itu dari segi luaran dia sajalah. Body kit kita boleh pasangkan dan juga lambang dia datang dengan warna gold. Dari segi dalaman dia pula, okey, kita tengok dari segi seat dia. Kalau seat untuk S-Type Gold yang special adalah dekat benang dia. Benang dia jahitan adalah warna kuning. 7-seater juga. Dan juga yang special, dia datang dengan half leather. Kalau SC datang dengan fully leather. Special jugalah dekat sini. Dia ada BSM, ada DIM, ada sunroof, ada moonroof dan juga ada power boot. So rim sama juga, rim 18. Bulanan untuk kereta ni pun tak sampai 2000. Bulanan bawah saja 2000 korang dah boleh pakai spek macam spek SC. Kalau korang nak jimat, nak balik raya haji, nak pakai Toyota Alphard tapi bulanan bawah 2000, korang boleh try apply loan dengan saya. Tak lepas kita refund semula booking korang. So korang tunggu apa lagi? Raya haji ni pulang dengan kereta baru. Let's go submit loan.